ibu, ayah, rezeki anak kita bukan milik anak orang lain, dan jalan hidup anak kita bukan untuk dibandingkan dengan sesiapa. Setiap anak ada masa, setiap anak ada laluan, setiap anak ada rezeki yang Allah simpan khas untuknya. Tugas kita bukan membandingkan, tetapi menemani dan menguatkan sehingga rezekinya tiba. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang sedang menonton hari ini. Hari ini pengetua ingin bercakap tentang satu perkara yang sering kita lakukan tanpa sedar, tetapi kesannya sangat besar kepada hati dan masa depan anak-anak. Membandingkan rezeki anak, ibu bapa yang pengetua hormati, setiap anak lahir dengan rezeki yang berbeza. Ada yang cepat pandai, ada yang lambat faham, ada yang menonjol dalam akademik, ada yang menyerlah dalam akhlak, ada yang berjaya awal, ada yang berjaya lewat. Tetapi dengar betul-betul kata pengetua ini, rezeki anak bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dibimbing. Apabila kita membandingkan anak dengan anak orang lain, tanpa kita sedar kita sedang melukakan hati yang paling rapuh. Kenapa kamu tak macam dia? Cuba tengok anak si fulan. Adik kamu boleh. Kenapa kamu tak boleh? Ayat-ayat ini nampak biasa di mulut orang dewasa, tetapi di hati anak, ia boleh menjadi luka yang lama. Ibu bapa sekalian, anak tidak marah apabila dibandingkan. Anak hilang keyakinan. Anak mula berfikir, aku tak cukup bagus. Aku selalu mengecewakan. Aku tak akan pernah standing. Dan lebih menyedihkan, anak mula meragui rezeki dan nilai dirinya sendiri. Pengetua ingin ingatkan satu perkara penting. Membandingkan rezeki akan membunuh potensi. Setiap anak ada masa sendiri. Setiap anak ada jalan sendiri. Setiap anak ada rezeki yang Allah sediakan khusus untuknya. Tugas ibu bapa bukan menentukan garis masa anak, tetapi menemani perjalanan mereka. Ibu bapa yang pengetua kasihi, rezeki bukan hanya tentang wang atau keputusan peperiksaan. Rezeki adalah kesihatan. Rezeki adalah akhlak. Rezeki adalah ketenangan jiwa. Rezeki adalah keberanian mencuba. Rezeki adalah hati yang tidak putus asa. Anak yang hari ini belum menyerlah mungkin sedang membina kekuatan dalaman yang sangat besar. Pengetua ingin berkata dengan jujur, anak yang tidak dibandingkan akan membesar dengan keyakinan. Apabila kita percaya pada anak, anak akan percaya pada diri sendiri. Apabila kita sabar membimbing, anak akan berani mencuba. Apabila kita menghargai usaha kecil, anak akan terus melangkah walaupun perlahan. Ibu bapa sekalian, jika mahu anak bersyukur dengan rezekinya, kita perlu berhenti merungut dan membandingkan. Jika mahu anak menghargai diri, kita perlu belajar menghargai proses mereka. Pengetua tahu niat ibu bapa bukan untuk menyakiti. Niat kita hanya mahu anak berjaya. Tetapi kejayaan tidak lahir daripada perbandingan. Kejayaan lahir daripada sokongan dan doa. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat untuk semua ibu bapa renungkan. Apabila kita berhenti membandingkan rezeki anak, kita sedang membuka jalan untuk rezekinya berkembang. Didik anak dengan percaya. Bimbing anak dengan sabar, doakan anak dengan ikhlas. Kerana rezeki anak bukan perlumbaan, tetapi amanah. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai ibu bapa sedar bahawa tugas kita bukan membandingkan rezeki anak, tetapi menjaga hati dan potensi mereka. Terima kasih semua. Jangan bandingkan rezeki anak. Setiap anak berharga dengan rezekinya yang tersendiri.